25, 5, 25. Itulah tarikh istimewa yang dipilih oleh ramai peminat Bella Astilah dan Syed Saddiq untuk melangsungkan perkahwinan jika semua perihal meminang dan bertunang berjalan lancar. Ia kerana, baru-baru ini nampaknya keluarga kedua belah pihak telah bertemu dan berbuka puasa bersama. Bella juga dilihat makan berhadapan dengan ibu Syed Saddiq, seolah telah mendapat lampu hijau untuk menjadi sebahagian daripada keluarga mereka. Sehubungan itu, ramai mencadangkan agar dua sejoli ini disatukan pada tarikh cantik iaitu 25 Mei 25 sebagai Wedding of the Year, sebagaimana perkahwinan artis popular satu ketika dulu yang bersanding ala Garden Party dengan dihadiri lebih 6,000 peminat. Malah beberapa peminat juga diberi peluang untuk menepung tawa mempelai ketika itu. Bagaimanapun, ada juga yang mencadangkan agar ianya diadakan di Stadium Bukit Jalil, kerana ia dapat menampung peminat yang dijangka terlalu ramai daripada seluruh negara, termasuk negara jiran. Apapun cadangan tersebut, ayuh kita doakan semoga ianya menjadi kenyataan demi harapan besar seluruh peminat BAS. Amin. Orang kata Primavera ni ibarat tempat untuk menjodohkan pasangan. Bella lah, kita nak tanya Bella. Betul ke Bella? Jadi sebenarnya sesiapa saja, sama ada tempat ke brand ke, tidak akan dapat melawan takdir daripada Allah SWT. So mungkin kita tak tahu, as for now Bella fokus on my work, okay, sama dengan Cik YB juga. Tapi selebihnya saya serahkan kepada Allah. Jadi kalau ada, alhamdulillah. Bukit sudah, ke laut pun sudah. Kepelamin bila YB? Saya tadi kalau boleh copy paste jawapan Bella tu kan. Lepas tu replay balik. Dalam saya rasa itu ketentuan Allah, kita lihatlah macam mana. Okeylah, tadi YB pun ada tanya kan, bagi tahu dekat atas pentas, yang kata semua benda ini bukanlah scripted pun, memang real kan. Maksudnya cinta itu wujud lah. Dia daripada tak scripted terus lompat ke cinta itu wujud Nampaklah bagaimana nakalnya soalan tu. Apa dia? Apa? Saya terus tak tahu nak jawab apa. Okey, yang tu kita simpan saja dulu sebab Bella rasa dah cukup dah kami kongsikan banyak perkara di social media.
Tapi bila pun nak ambil kesempatan kat sini, nak minta maaf kalau mungkin ada beberapa orang yang kurang senang dengan postingan kami. Tapi kami hanya melakukan tugas kami, kerja kami. So selebihnya kalau ada yang tak suka, biarlah minta maaf. Tapi kalau yang suka, doakan yang baik-baik. Terima kasih kerana menonton video kami. Tapi jangan lupa subscribe dan tekan butang loceng.